Pasca PRU 15, Perikatan Nasional dilihat masih mempunyai sokongan yang utuh di kalangan pengundi Melayu, sekalipun tewas dengan taktik politik hingga gagal menjadi kerajaan. Namun, hari ini, Parti Tunjang Perikatan Nasional iaitu Bersatu menerima semakin ramai ahli dari kalangan bukan Melayu. Penyertaan ahli-ahli MCA Bentong yang diketuai oleh bekas Setiausaha Agung Pemuda MCA, Saudara Leong Kim Sun, seakan suatu percikan kecil sebelum datangnya ombak yang besar. Politiko mengambil kesempatan ini menemu ramah Saudara Leong Kim Sun untuk mengetahui mengapa beliau dan rakan-rakan mengambil keputusan meninggalkan MCA dan menyertai Bersatu sebagai ahli bersekutu. Sama-sama kita saksikan. Okey, sebenarnya saya sudah lama berpolitik dalam bidang politik, dan sebelum ni saya menyertai MCA sebab saya ingin memperjuangkan hak orang Cina. Tapi sejak kebelakangan ini saya rasa MCA sudah hilang hala tujunya, tidak vokal dalam soal-soal politik. Maka saya kecewalah dengan kepimpinan dalam pucuk pimpinan MCA, dan kebetulan saya ingin lagi meneruskan perjuangan saya. Kebetulan juga ada kawan-kawan dari Bersatu telah menjemput saya untuk menyertai Bersatu. Saya sudah banyak fikir sama ada langkah ini ada sesuai atau tidak. Dan pada akhirnya saya membuat keputusan untuk menyertai Bersatu kerana saya rasa Bersatu adalah satu parti yang bukan memperjuangkan hak orang Melayu sahaja. Sebab kita lihat dalam Bersatu ada satu sayap bersekutu. Dan saya rasa sayap ini betul-betul adalah hala tuju saya, yang mana saya boleh menyumbang tenaga saya untuk memperjuangkan hak orang Cina. Tanpa berfikir dengan panjang, saya terus join, dan saya rasa dengan langkah saya telah pun menimbulkan sikit orang kata kebimbangan MCA, dan saya rasa itu satu tanda yang positif yang mana mereka telah pun bersetuju dengan saya, dan saya berasa akan ada lagi ahli-ahli MCA yang akan menyertai saya dalam Bersatu Persekutu ni. Kedudukan MCA di Barisan Nasionalis sekarang dari dulu setia kawan, tapi sekarang bukan lagi kawan. Yang mana kita lihat UMNO telah pun berubah. UMNO dulu rapat dengan MCA sebab MCA pada masa itu menang dalam pilihan raya. Yang mana MCA dulu dapat 30 kerusi, lepas tu merosot sampai 15 kerusi, sampai 7 kerusi dan sampai 2 kerusi, 1 kerusi. Maka saya lihat UMNO tidak lagi mementingkan MCA dalam satu coalition. Kita tahu memang dalam politik nombor itu penting. Sebab tanpa nombor, maka tanpa sokongan daripada rakyat. Jadi UMNO tahu bahawa MCA sekarang ini dia ada sokongan daripada kaum Tionghoa Cina. Dan saya rasa MCA sekarang menjadi anak tiri. Bukan lagi kawan setia kepada UMNO. Maka dalam barisan ini saya rasa MCA tidak dapat meneruskan lagi perjuangan dengan UMNO dan MIC. Dan saya rasa MCA akan ada satu tindakan untuk keluar daripada Barisan Nasional. Okey, saya lihat ada dari dua sudut. Yang pertama, MCA sekarang telah pun orang kata kepercayaan kaum Tionghoa terhadap MCA telah menurun. Ini satu fakta. This is a truth. Ini memang tidak boleh, kita kena mengakui bahawa ini memang betul, benar. Dan sekiranya kami dari dulu MCA sekarang menyertai Bersatu, saya percaya ramai daripada ahli MCA akan mengikuti kami.
Dengan adanya ahli-ahli MCA yang dulu setia kepada MCA, sekarang keluar MCA dan menyertai Persatu, itu adalah satu, orang kata, kumpulan ataupun golongan yang akan memberi kepercayaan kami ataupun kaum Tionghoa yang keluar daripada MCA lepas tu setia kepada Persatu. Ini saya rasa kepercayaan tu ada. Dan dengan adanya kepercayaan ini, maka saya rasa sokongan mereka terhadap kami yang keluar dari MCA join Persatu memang ada sokongan yang padu di kat situ.